Hai semua murid-murid, bertemu semula untuk pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 Sekolah Kebangsaan. Nak belajar apa? Hari ini kita akan belajar topik hadiah untuk sahabat. Muka surat 24. Kemahiran menulis perkataan. Hari ini kita belajar menulis saja, menulis perkataan. Okey, mula-mula mari kita baca dulu petikan yang ada di buku teks. Kita baca tajuk dahulu. Hadiah untuk sahabat. Aileen pergi melancong bersama-sama ahli keluarganya. Dia turut tidak lupa akan kawan-kawannya. Dia membeli hadiah untuk mereka. Okey, jadi cerita pasal Aileen membeli hadiah untuk kawan-kawannya. Di bawah ni ada senarai hadiah. Mari kita baca apakah hadiah-hadiah tersebut. Okey, kita kena bina perkataan daripada gambar-gambar dalam buku teks. Okey, gambar pertama ni dia dah beri contoh iaitu pemadam. Murid-murid sila eja pemadam. Okey, sekarang kita bina perkataan yang pertama. Gambar apa ini? Ya, gambar topi. Sila eja perkataan topi. Betul. Seterusnya, gambar apakah ini? Ya, gambar buku. Sila eja perkataan buku. Ya, betul. Seterusnya, gambar apakah ini? Dipakai di tangan. Ya, gelang. Eja perkataan gelang. Ya, betul. Gelang. Seterusnya, gambar apakah pula ini? Ya, gambar cawan. Sila eja cawan. Ya, bagus. Sekarang marilah kita terus buat buku aktiviti. Muka surat atau halaman 25. Baik, dalam halaman ini arahannya, mari kita baca arahan. Bina perkataan berdasarkan gambar. Baik, ada 6 gambar dan telah ada beberapa huruf. Sila isikan huruf-huruf yang lain untuk membentuk perkataan berdasarkan gambar. Contohnya gambar yang pertama ini adalah gambar kedai. Gambar kedua ialah buku. Gambar ketiga rebin. Gambar keempat hadiah. Gambar kelima stocking. Dan gambar keenam rantai. Sila isikan jawapan dan kita akan semak selepas ini. Selamat menjawab. Baik, diharap murid-murid telah pun menjawab semua soalan di dalam gambar. Sekarang sila semak jawapan masing-masing dan betulkan jika ada kesilapan. Dan tahniah jika murid-murid dapat menjawab dengan betul. Sila semak dan betulkan. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung pelajaran pada hari ini. Hati-hati selalu.